Video ini khas untuk pencarum KWSP berumur 40-an dan 50-an. Pada tahun 2023, KWSP menyatakan bahawa rakyat Malaysia perlu sekurang-kurangnya 240,000 untuk bersara pada usia 55 tahun secara bermaruah. Mari kita buat kira-kira mudah. Purata jangka hayat rakyat Malaysia ialah 75 tahun. Jika anda bersara pada umur 55 tahun, ini bermakna anda perlu bertahan selama 20 tahun tanpa pendapatan tetap. 240,000 dibahagikan dengan 20 tahun, anda hanya ada 12,000 setahun. 12,000 setahun dibahagikan dengan 12 bulan, anda hanya ada 1,000 sahaja sebulan. Soalannya, adakah 1,000 sebulan ini cukup untuk tampung kehidupan persaraan anda? Dan realitinya, nilai 1,000 hari ini tak akan sama nilainya 20 tahun akan datang akibat daripada inflasi. Dan di sini peranan emas dalam perancangan persaraan. Emas bukan untuk cepat kaya tetapi sebagai penyimpan nilai jangka panjang. Apabila anda tukarkan sebahagian simpanan wang fiat kepada emas fizikal, anda sebenarnya sedang kekalkan kuasa beli simpanan anda. Apabila nilai wang jatuh, harga emas cenderung untuk meningkat. Sebab tu, selain mencarum dalam KWSP, anda disarankan untuk pindahkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas. Contohnya, 250 gram emas sebagai dana persaraan. Anda boleh sasarkan untuk kumpul 5 keping 250 gram emas ni sebagai pelan persaraan jangka panjang. Bagi anda yang bersedia untuk merancang persaraan dengan emas fizikal, anda boleh isi borang sign up ataupun boleh rujuk pin video. Langkah mudah, buka akaun emas secara percuma ataupun anda boleh hubungi saya untuk saya bantu anda sebaiknya. Untuk lebih banyak tips emas dan kewangan, teruskan follow saya.